Assalamualaikum, jumpa lagi. Hari ni saya nak buat projek terbaru dengan motor mudeng. Okay. Esok SMG, malam esok kita dah jalan. Jadinya hari ni kita nak dyno motor X-Max. Okay. So motor X-Max ni standard, tak usik apa-apa enjin, CVT pun masih lagi standard. So kita akan tengok berapa horsepower, berapa speed, berapa RPM. Kita akan kumpul data untuk X-Max V2. Lepas tu kita akan masuk puli korek crab steer. Kita akan tengok macam mana, apa beza speed dan juga horsepower yang boleh dapat. So kita akan update nanti. Okay, ini mudeng Z. Okay, ni Apin tuner kita dengan adik. Tuner kita tengok motornya standard power berapa. Okay, tak ada auto sensor, tak ada apa-apa. Kita just nak run je. Nak run EFA je? Tak Tak payah. Masuk RPM ni? RPM dengan speed je. Tiga kali. Ni run pertama. Okay, RPM. Aku nak nampak kat sini. Tukar graf RPM. Kalau boleh dapat ya. Pergi sini. Okay, itulah dia kita punya eksperimen kumpul data. Kita dapat 19.9 lah horsepower dengan cut off nya dekat 8.5 dan juga speed dekat 15 Okay, jadinya kita akan tengok puli korek ni. Puli korek ada boleh tambah dia punya speed ataupun performance atau tidak. Jom. Okay, kita masuk puli crab steer. Ni penampakannya. Okay dah. Ini kipasnya. Lighten. Roller. Nak beritahu orang ke tak ya? Tak ya. Okay. So kita dah letak roller. Lawang kita asas sikit. Bagi tumpul sikit. Walaupun dia belum kena. Tajam kok. Nanti akan kena. Okay. Just nak bagi tahu je lah, roller kita pakai kali ni 15, 16. Kita bagi dia share je. First try. Ni first try. Original dia 17, kita pakai 15, 16. Sebab ini engine standard Ting. Yang aftermarketnya baru masuk tu clutch. NCY. Clutch NCY, spring NCY juga 1002. Okay. Ini bell standard. Kalau korang tengok bell standard, ni soft, ni low spot dia. Okay, kita masuk puli crab steer dan try roller sekali lagi, kali kedua. Check.